Okey dah, tie dah. Tie dah. Hey, assalamualaikum. Wak gapo tu? Kejut ke? Kejut. Aduh, demo sweet. Sweet ya. Marah ke apa? Maaf ya. Kita mau bagi baicai kali mula-mula ni. Apa bagi? Marah. Itu sweet. Kita kejar lah. Kita sekarang ni kita duduk kat gapo ke panggil bahasa Sia panggil Suang Baicai. Nak atas sini ni Sabah ngah bawa budak oi. Bawa budak ada ngah tempat bui, upai ikan, gapo tempat mai ai, gapo memang Sabah lah. Sabah patut pun orang duk mari sini. Siapa hari wandik gapo penuh gapo sini. Memang suka. Ngah tempat suasana yo berangin sejuk gapo sini. Memang Sabah bawa budak, kita bawa anak hari ni. Hari jalan, sukalah anak kita. Gi kita tengok gapo pula hak ada sini dah. Okey. Yo belakang ni dah, yo tempat hero binatang. Tengok gapo ni. Macam pekabu gapo ni? Ayah tu. Ada ke ayah tu? Kalau kita nak main gol ni, boleh masuk sini. Tak. Marah wah. Minta lah tu aja marah dah. Gapo ke panggil? DJ ke usah ni? Boleh aku jamu? Hey. Baik dah. Oh, gapo ni? King, gapo? KJ dah. Kita mari sini dah. Budak-budak nak main KJ boleh tapi budak ni kita tak apa nak pergi mana, pergi main aku dengan kaki. Ada 3 ekor sini. Boleh nak main. Siapa-siapa ada bawa upel, bawa kulit-kulit. Kulit-kulit gapo ya bawa nasi, makan nasi. Makan nasi. Bagian ni. Tekan nak mau. Ni kita tengok kau lain pula gapo. Hal ni kita agak geli sikit dah tapi ada sini ni. Tak wani dah geli tengok Tengok rupa yo tu. Bewok gapo ah ni. Bewok rupa tu macam bewok. Hui. Ni sejenis burung. Yo biar ikut je kemas. Burung gapo ke panggil? Burung api. Bahasa Sia panggil nok yung ke? Nak you. Nok yung dah dah. Jom kemas bulu. Ada 3 ekor. Kita kena dapat lain pula. Rupa yo dah. Jom lah rupa lah. Masuk teket 10 bak. 10 bak masuk teket boleh tengok taron ni. Masuk dalam pula ada 2 ekor dah. Ni anak usah ni macam kambing ni. Aku takut yang betul ni. Takut Mu jangan lepas lo. Ni burung oto. Burung oto. Kalau Sia panggil nak kecak tik Kenal dah? Burung oto. Ada kat sini 2 ekor. Tapi kita takut. Ada juga kami. Ada kami. Ada juga Kami krek ni. Tua dah. Ni. Ada. Memang umur tua dah dah. Tua dah umur ni. Umurnya pendek. Pendek. Kita ingat saja ambil kami tapi kami tu kami kecil dah. Nak kecil. Kami kecil. Kami kena kurung dah. Tapi ibu goi dia mau tak kurung ni. Anak berapa kijai usah? Kijai. Mana kereta api sini? Ada ini dah. Ada. Ya orang tak ramai hari ni. Jalan dah. Ya kereta api yang kita boleh duduk atas tu dah. Ya pergi. Lu hari anak-anak Wei anak-anak boleh ha. Okey, siapa-siapa hak tak siapa lagi tu boleh lah. Boleh. Kalau bawa anak ni memang anak suka-suka sungguh sini. Gembira lah Gembira. Kita buat anak kita ni payah gak dah dengan orang tapi mai sini senyum. Anak kita. Suasana. Mana ni pergi jalan dengan mak yo. Bacai. Inilah suasana yo. Nak atas besar tu boleh. Dia ada jalan atas. Atas boleh naik je. Atas dah naik. Sekai buat. Mik, ikat angin Mik. Ikat angin. Tapi udara memang puas hati Kalau musim hujan ni agak tak comel lah tapi ni kita mari musim marah. Ngak angin. Tak pakai baju tangan panjang pun tak panas lagi. Ada nak sana tengok. Jalan.
Kita pun mari ganti gapo ke mari ganti one date baru ni sebab one date tu je penuh ke. Jadi kita kena mari kau hari tak tahu ke. Bawa anak. Anak ke mana ni? Ke atas. Tak sini tu. Tak lah. Tak. Tak dari sini. Tak. Anak takut. Anak takut dengan komen-komen kita. Saat ni pakai bini, saat ni adik ipar ni. Okay, hari ni kita jumpa rusa hak ada tanduk ni. Tanduk dah hak ni. Hak ni tua sikit dia tak berani lepas. Aku takut dia sodok ke hak ni. Hei, lepas gini ya rusa. Boleh main. Ya meh tak kena. Ya memang tak kena. Mana mami ya, Dek? Tu mami ya. Oh, tu mami ya. Anak dia panggil mami ya. Tu mami ya sih. Mami di situ dek. Ibu tu kenapa mami dia ya. panggil tu? Ibu Padang. Okey main apa nak? Okey main apa? Kambing deh, kambing deh. Kambing. Kambing. Masuk mami dia mari dah. Anak kita kata kambing gini ni. Super tak? Super kambing ke mah? Tak super? Super. Super. Suka kali. Tengok mana? Lepas. Tengok page. FC ni. Mama buka kena, mama buka. Kena. Mama buka kena. Video. Lepas tinggi. Yup. Oh, bandar. Lepas air ni. Yup. Gitu. Beda lepas beda. So video dia lepas. Lagi. Ini. Macam mana? No coffee. Macam mana? Situ. Okey, sekarang ni kita duduk sebelah dan lek sebelah air dia. Sini tempat naik kereta api. Kereta api dah depan tu. Habis dia lawa atas. Udara memang jadi udara be. Walaupun orang lain pernah mari dah puluh-puluh kali tapi kita baru mari kali ni yo. Kita mari sekali padai kita buat konten pihak lain-lain tengok lagi. Saya mau boleh tengok orang anak-anak. Ya ada soho-soho Pak Yo ni nang. Dah. Kereta api. Hari ni tak ada orang. Yo tak jalan mana. Yo orang tak ada hari ni ya. Boleh kita bagi tempat tengok. Ramai orang naik lah biasa tapi hari ni orang slow sikit lepak yo tak ada orang mana. Okey nah sini molek lah. Duduk dekat lah. Dekat. Betul tempat tengok view sini. Di kat atas dia atau boleh naik lagi. Kita naik dekat atas. Dia tinggi lagi. Tapi macam doyan ni tak ada orang mana. Biasa ramai kat sini. Ni suasana hak kita naik atas ni. Memang dia buat comel suasana ni tengok mutu-mutu bang. Tanya tu ayo saat ni 2 orang 400 baht. Tanya pak gapo ke panggil? Okey, ni jalan naik atas ni. Naik atas kali. Kita dah tengok view atas. Banyak you boleh pergi keliling. Lawa. Saya mau tahu tak? Atau kita masuk dalam ni bayar berapa sen dah? Bayar harga 10 baht. Harga 10 baht. 10 baht 10 kop Thailand. Agak atau kalau Malaysia 3, sia bebel gitu. Kita boleh mari tengok suasana dalam kebun-kebun kelapa ke apa. Kira atau bukan setakat bawa anak suka. Kita orang tua dia pun suka tempat gini. Tunggu lawa nah, tengok sini nah. Agak video ni agak panjang sikit kita maaf lah sebab kita nak tunjuk habis suasana yo. Mana tahu orang hok duduk kat rumah-rumah, hok tak pernah nampak sini, hok tak pernah mari sini boleh tengok dalam video kita.
Tak kira ha, orang Malaysia, pergi orang Malaysia peramah kat sini ni. Tempat jalan, memang tempat jalan. Memang famous juga tempat ni. Dalam 3 wilayah. Dia ada meja gapo siapa-siapa beli makan gapo, kita boleh mari duduk atas ni. Kita boleh duduk atas ni, boleh tengok view bawah ni. Ni. Sebelah ni tempat kita pergi bawah sana ni, tempat binatang. Sebelah ni untuk tempat tinggi, tempat nak tengok view gapo. Kawasan dia tu nak ada sepit-sepit tu luas juga. Jadi gapo kita masuk dengan harga 10 kok ni. Wah lah, dengan harga banyak ni. Kita boleh tengok suasana comel gini padahal lah. Cukup lah kita boleh tengok bawa anak wah dah. Oh, sabar nang, pak relax nang. Kalau kita sudah rasa penat-penat kita main relax sini. Sabar. Oh, dah tak pergi jalan, tapi tak nampak. Dah tak pergi duduk ah. Tapi tak nampak. Memang sabar ha, siapa nak relax, nak tenang-tenang otak, boleh. Boleh. Hidup ada daerah mana petani sini dah. Tak ada petani. Boleh. Sekarang ni kita tunggu anak naik kereta api pula. Mari kereta api. Lagu ni. Lagu ni dia tua budak boleh naik. Ya, ini tak kira. Topi ni nak. Okey, sudah puas kita jalan dalam tu. Kita royak betul-betul lah dengan ikhlas dah. Dengan harga 10 bak kita boleh masuk tengok suasana dalam ni, memang puas hati. Puas hati lah. Tahun ni. Memang comel dia buat. Dengan udara dia, dengan berangin dalam kebun kelapa dalam sini. Kebun kelapa. Kat kelapa yo, kecil-kecil kelapa yo. Okey, terima kasih semua dah sudah tengok video ni dah. Terima kasih, agak panjang sikit. Kita buat video ni nak isi semua. Hang mana ada sini kita nak pergi orang rumah tengok macam kita ada royak sani tu. Orang tak pernah mari lagi, takut rasa nak mari. Boleh mari. Bawa anak-anak mari jalan sini. Sabarlah. Kita bawa hari ni pun kerana anak lah, bawa anak mari. Okey. Pergi kita klik dulu dah. Nan, hei. Banyak nang. Klik. Boleh. Klik. Okey tengok apa? Okey, klik dah. Tengok konyo lu. Ambil dah nya. Ambil dah. Okey. Okey. Jadi esok aku gegel dah. Ada banyak kita ambil setan ni yo. Oh, biar Setan ke rumah. Ni mana ni? Klik ke rumah. Klik Klik ke rumah. ke rumah dah. Ya. Okey tak apa, tak ada tiap apa kau kita duduk ni dah. Ada sini apa? Okey. Dah. Okey. Dah. Assalamualaikum.